Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini di dalam program Madrasah Ramadan yang telah pun masuk pada hari yang ke-8. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan melihat ayat yang ke-15 dan seterusnya daripada surah Ad-Dukhan. Kita lihat ayat ini. Sebelum kita masuk kepada tadabbur bagi ayat ini, kita ambil sedikit masa untuk kita mendoakan supaya Allah memberikan kesihatan yang baik kepada salah seorang daripada tenaga pengajar di Semak Quran, iaitu Ustazah Nur Hayati. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik kepada beliau dan Allah permudahkan urusan beliau. Allahumma shfi Ustazah Nur Hayati, anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma amin. Baik, kita lihat ayat yang ke-15 ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kashiful 'adzabi qalila innakum 'aidun. Inna, sesungguhnya kami, kashifu adalah yang menghilangkan, al-azabi daripada azab, qalilan sedikit. Inna, sesungguhnya, kum kamu, a'iduna adalah orang-orang yang kembali. Inna kashiful azab qalilan, sesungguhnya kami adalah yang akan menghilangkan azab itu sedikit. Innakum a'idun, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang kembali kepada kekufuran. Dalam ayat sebelum ini Allah menyebutkan tentang azab yang Allah timpakan kepada kaum Quraisy dalam bentuk dukhan ataupun asap dan kemarau yang menimpa mereka, sehingga mereka berdoa kepada Allah dan mereka berjanji untuk menjadi orang-orang yang beriman. Dalam ayat 12 disebutkan kata-kata golongan yang musyrik ini, Rabbana kshif annal azab inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, hilangkanlah daripada kami azab, iaitu dukhan, asap yang menimpa mereka serta dengan kemarau yang menimpa mereka itu. Inna mu'minun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang akan beriman. Baik. Allah sebutkan ini doa mereka kepada Allah, janji mereka untuk beriman kalau Allah menghilangkan musibah tersebut daripada mereka. Tapi Allah itu Maha mengetahui. Allah menyatakan dalam ayat yang ke-12, bagaimanakah mereka ini dapat untuk mengambil peringatan. Kerana
sebelum ini pun telah datang kepada mereka Rasul yang menjelaskan tentang kebenaran, kemudian mereka berpaling. Bahkan dituduh pula Nabi SAW itu sebagai seorang ahli sihir, seorang yang gila. Walaupun Allah mengetahui tentang sikap mereka yang buruk ini, yang mereka hanya berdoa kepada Allah supaya dihilangkan musibah mereka itu kerana mereka dalam kesusahan. Dan apabila musibah tersebut hilang, maka Allah Maha mengetahui mereka akan kembali kepada keingkaran. Tetapi Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang itu, dia tetap juga menghilangkan azab siksaan tersebut. Menyebutkan dalam ayat yang ke-15, inna kashiful azabi qalilan. Sesungguhnya kami kalaulah kami menghapuskan azab tersebut sedikit, kami menghilangkan sedikit azab tersebut, innakum aidun. Sesungguhnya kamu semua ni pasti akan kembali menjadi orang-orang yang kufur ingkar. Allah Maha mengetahui. Tetapi walau bagaimanapun, Allah tetap juga selepas tahun Allah menghilangkan asap dan juga kemarau yang menimpa kaum musyrikin itu. Dan mereka seperti biasa kembali kepada kekufuran, keingkaran kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan rahmat Allah itu, dia mengatasi kemurkaan Allah. Walaupun Allah murka kepada hamba-hambanya, tapi dia tetap juga memberikan nikmat, memberikan kesempatan, memberikan kebaikan kepada mereka. Kalaulah bukan kerana sifat Maha Pemurah Allah itu, maka tentulah Allah akan menimpakan azab secara berterusan kepada golongan yang kafir yang ingkar itu. Tetapi Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Walaupun dia timpakan azab kepada mereka, dihilangkan kemudiannya untuk memberikan peluang kepada mereka supaya mereka beriman, supaya mereka berubah, mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, mereka meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah. Sedangkan Allah tahu tentang sifat buruk mereka itu. Dalam sebuah hadis Nabi menerangkan tentang sifat rahmat Allah ini, dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari nombor 7422, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna Allaha lamma qadal khalq. Sesungguhnya Allah tak kala dia telah menyempurnakan penciptaan, kataba indahu fawqa arsyihi, dia menulis di sisinya, di atas arasnya itu, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengatasi kemurkaanku. Kalau dibandingkan sifat pemurah, sifat kasih sayang Allah itu, dia lebih hebat, lebih banyak mengatasi kemurkaan Allah kepada hamba-hambanya. Sebabkan itulah kita melihat walaupun orang-orang yang kafir, yang ingkar, banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, mensyirikkan Allah dan sebagainya, tetapi tetap juga mereka mendapat pelbagai bentuk nikmat, pelbagai bentuk kebaikan, pelbagai bentuk peluang yang Allah berikan kepada mereka supaya mereka semua kembali beriman kepada Allah. Allah memberikan umur yang panjang, kesihatan yang baik, akal yang bijak,
Dan kemudian tempoh masa yang panjang, Allah utuskan para nabi dan rasul, Allah turunkan kitab-kitab. Ini semua merupakan sebahagian daripada rahmat Allah. Dah sebutkan sebelum ini, rahmat Allah yang paling besar itu ialah penurunan Quran dan juga pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua supaya manusia kembali menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kalaulah Allah ingin untuk membinasakan mereka, bila-bila masa, contohnya kaum Quraisy itu, Allah mendatangkan kemarau yang berterusan terus-menerus bertahun-tahun menimpa mereka. Bahkan kalau Allah nak binasakan, seperti yang berlaku kepada kaum-kaum yang lain yang terdahulu, umat Nabi Nuh dan sebagainya, umat Nabi Saleh, tidak perlukan masa yang panjang pun untuk Allah binasakan mereka. Bahkan dengan sekali Allah hantarkan halilintar, suara yang kuat, membinasakan mereka kesemuanya sekali, mematikan mereka semuanya. Tapi tidak, Allah khususnya kepada umat yang akhir zaman, Allah memberikan peluang yang banyak kepada manusia supaya mereka bertaubat kepada Allah. Allah turunkan peringatan dalam bentuk azab, siksaan yang menimpa kaum Quraisy dan begitu juga kaum-kaum yang lain selepas daripada mereka. Tapi tidak Allah binasakan mereka secara sekaligus seperti golongan yang terdahulu. Allah berikan peluang, cuma sedikit di kalangan mereka yang menjadi orang-orang yang beriman, yang menggunakan peluang tersebut dengan sebenar-benarnya. Dan kemudian peluang yang Allah berikan kepada mereka itu, dia hanya berlaku sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki, dan bila mana Allah menarik peluang tersebut, maka tidak ada lagi dah peluang untuk mereka menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang beriman. Dan ini berlaku pada hari akhirat, di mana ketika itu tidak ada lagi peluang untuk mereka kembali ke dunia. Tetapi mereka meminta kepada Allah, keluarkan mereka daripada neraka, dikembalikan semula ke dunia, supaya mereka dapat melakukan amalan yang soleh. Tapi Allah nyatakan bahawa mereka ini, seperti mana dalam surah Dukhan tadi, mereka hanya berdoa kepada Allah dan berjanji untuk menjadi orang yang beriman ketika mereka ditimpa kesusahan. Begitulah juga para penghuni neraka nanti, ketika diazab, mereka minta untuk dikembalikan semula ke dunia supaya mereka boleh untuk melakukan amalan yang soleh. Tetapi kalaulah Allah kembalikan mereka sekalipun, tetap juga mereka akan mengulangi sikap yang sama dan tetap juga akan engkar kepada Allah. Allah sebutkan dalam satu ayat dalam surah 6, surah Al-An'am ayat 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Walau tara iz wuqifu 'alan nar, dan kalaulah engkau dapat melihat
betapa ngerinya keadaan mereka pada hari akhirat nanti ketika mereka berdiri di hadapan neraka, di tepi neraka. Faqalu ya laitana nuraddu, kata mereka, wahai Tuhan kami, alangkah baiknya kalaulah kami dapat untuk kembali ke dunia. Wala nukadziba biayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat daripada Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami tentu termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi ini penyesalan yang mereka ungkapkan pada hari akhirat ketika melihat azab neraka. Mereka berharap kalaulah mereka dapat kembali balik ke dunia dan mereka tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka pasti akan termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Bal badalahum makanu yukhfuna min qablu. Jadi mereka mengucapkan kata-kata yang demikian itu bukanlah kerana hendak benar-benar beriman, tetapi setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu. Walau ruddu la'adu limanuhu, dan kalaulah mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, la'adu limanuhu, tentu mereka akan kembali mengulangi apa yang mereka dilarang daripada melakukannya. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka benar-benar adalah orang-orang yang berdusta. Ini keadaan di mana tidak ada lagi peluang yang Allah berikan kepada mereka untuk mereka kembali balik ke dunia. Jadi ketika ini, di akhirat ini, penyesalan pun tidak ada sebarang manfaat lagi, kerana Allah telah pun menyatakan bahawa tidak ada lagi peluang kedua untuk mereka kembali ke dunia. Tetapi selagi mana manusia masih hidup di atas muka bumi ini, walau macam mana jahat sekalipun dia, walau banyak mana sekalipun dosa yang dia lakukan, dia masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah. Masih ada peluang untuk kembali kepada kebenaran. Selagi mana dia masih ada nyawa, masih ada tempoh masa di atas muka bumi ini. Jadi selagi itulah dia masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah. Sebab itu apabila kita melihat orang-orang yang mungkin ketika ini mereka jauh daripada agama, mungkin kita merasakan mereka banyak melakukan dosa dan juga maksiat. Kita doakan kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Selagi mana mereka masih hidup, maka selagi itulah mereka masih ada peluang untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Jangan mudah untuk kita terus menghukumkan seorang itu pasti menjadi ahli neraka. Ini bukan sikap yang patut ada pada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mendoakan kebaikan buat orang-orang yang lain, khususnya kepada saudara Muslim mereka. Mendoakan supaya Allah berikan hidayah kepada mereka. Berdoa supaya Allah membuka pintu hati mereka supaya meninggalkan dosa dan juga maksiat. Boleh jadi apabila mereka mendapat hidayah, mereka mungkin lebih baik keadaannya daripada orang-orang yang daripada awal tidak melakukan dosa-dosa yang besar contohnya. Jadi ada orang yang mungkin sepanjang hidup dia tu dipenuhi dengan dosa dan juga maksiat, tapi kemudian selepas dia mendapat hidayah, keadaannya lebih baik lagi daripada orang-orang yang daripada awal tidak melakukan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa yang besar tersebut. Dan Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang itu, apabila hamba-hambanya bertaubat kepadanya, maka dia akan sentiasa memberikan pengampunan kepada mereka jika taubat mereka itu taubat yang ikhlas, taubat nasuha, yang diikuti dengan penyesalan dan keazaman untuk tidak melakukan dosa tersebut kembali, dan disertai dengan keinginan mereka untuk islah, perbaiki diri. Bahkan Allah berkuasa untuk menukarkan kesemua dosa yang mereka lakukan menjadi pahala. Dalam surah 23,
Surah 25. Surah Al-Furqan. Surah 25. Daripada ayat yang ke 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Orang-orang yang beriman, sifat mereka, mereka tidak menyeru ilah yang lain sama-sama dengan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan illa bil haq, melainkan dengan sebab yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak melakukan zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan perbuatan demikian itu, dia akan mendapat balasan daripada dosanya. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan baginya siksaan pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan kekal di dalam azab itu dengan mendapat kehinaan. Allah sebutkan tentang orang-orang yang beriman, dia akan meninggalkan dosa-dosa yang besar. Khususnya yang paling besar sekali tentulah dosa mensyirikkan Allah. Kemudian dosa membunuh, dosa melakukan zina. Tapi kalaulah ada manusia yang melakukan dosa-dosa ni, dia bertaubat kepada Allah, Allah berkuasa untuk menerima taubatnya itu. Tapi kalau yang tidak bertaubat, maka Allah sebut di sini akan dilipat gandakan baginya azab siksaan pada hari kiamat. Dan dia akan kekal dalam keadaan tersebut. Illa man taba, melainkan siapa yang bertaubat. Jadi dosa syirik sekalipun, dia Allah akan ampunkan jika seorang itu bertaubat dengan taubat nasuha. Iaitu taubat yang sebenar-benarnya dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian dia menyesal, dia berazam untuk tidak melakukannya lagi, dan dia perbaiki dirinya dengan melakukan amalan yang soleh. Taubat yang ikhlas ini, maka Allah akan terima. Seperti Allah sebutkan di sini, illa man taba, kecuali siapa yang bertaubat daripada dosa syirik, membunuh, dosa zina, dan juga dosa yang lain. Wa amana wa amila amalan salihah, dan dia beriman dan dia melakukan amalan yang soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu Allah akan menggantikan, menukarkan kejahatan mereka itu menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, kalaulah ada orang yang sepanjang hidupnya itu penuh dengan dosa dan maksiat, dosa-dosa yang besar itu khususnya, tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah dengan rahmatnya, dia berkuasa untuk menukarkan semua dosa-dosa tersebut menjadi amalan yang soleh. Allah sebut di sini, Allah mereka itu
Allah akan tukarkan keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Seolah-olah semua dosanya itu tak pernah pun dilakukan, tapi sebaliknya semua itu merupakan kebaikan, amalan yang soleh. Ini ganjaran yang besar daripada Allah kepada orang-orang yang benar-benar bertaubat, beriman dan yang melakukan amalan yang soleh. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah itu Maha pengampun lagi Maha penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan siapa yang bertaubat dan yang melakukan amalan yang soleh, maka sesungguhnya dia uh, telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Baik, jadi ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, bahkan lebih besar lagi daripada kemurkaannya. Walaupun mereka banyak melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah, tetapi seperti disebutkan dalam hadis tadi, uh, rahmat Allah itu, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Sebesar mana pun dosa yang manusia lakukan, jika benar-benar bertaubat kepada Allah, maka Allah berkuasa untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Dalam sebuah lagi hadis, dalam Sahih Muslim, Jami' At-Tirmizi. Dalam Jami' At-Tirmizi, sebuah hadis yang hasan, nombor 3540, an Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu ya ibna Adam. Allah berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Daripada Anas bin Malik katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, qala Allahu ya bani Adam. Allah berfirman, wahai anak Adam. Ini hadis kursi, Nabi sebutkan Allah berfirman, tapi ini bukan daripada ayat Quran. Ini hadis, dipanggil hadis kursi. Kata Nabi, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Sesungguhnya engkau, selagi mana engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika. Aku akan ampunkan engkau walau banyak mana sekalipun dosa yang engkau miliki. Wala ubali, dan aku tidak peduli kepada banyaknya dosa tersebut. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama'i. Wahai anak Adam, kalaulah dosa-dosa engkau itu banyak, penuh, setinggi
awan di langit itu, summa astaghfartani, kemudian engkau memohon keampunan daripadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampunkan dosa-dosamu itu dan aku tidak peduli kepada berapa banyak dosa tersebut. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, kalaulah engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi ini, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu yang lain, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Benar-benar aku akan datang kepadamu dengan sebanyak itu juga, itu keampunan. Keampunan yang banyak yang memenuhi bumi itu. Jadi hadis ini menunjukkan tentang betapa besarnya rahmat Allah dalam bentuk pengampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Banyak mana sekalipun dosa yang mereka lakukan, selagi tidak mensyirikkan Allah, maka Allah akan ampunkan kesemua dosa-dosa tersebut. Jadi sebab itu syarat untuk masuk ke syurga mestilah tidak mensyirikkan Allah. Kalaulah ada seorang Muslim yang mungkin dia buat dosa-dosa yang besar, meninggalkan salat, minum arak, berzina, membunuh dan sebagainya, selagi mana dia tidak menghalalkan dosa-dosa tersebut, dia tahu ini perkara-perkara yang Allah haramkan. Tapi mungkin disebabkan hawa nafsunya, dia melakukan dosa-dosa tersebut, tapi dia tidak menghalalkan perbuatannya itu. Dia masih yakin ini merupakan perkara-perkara yang haram. Dan dia juga tidak mensyirikkan Allah, tidak berdoa kepada yang lain selain daripada Allah. Maka dia masih ada peluang untuk mendapat keampunan dan untuk dapat masuk ke dalam syurga Allah itu. Berbeza dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah, walau baik macam mana sekalipun, ataupun walaupun banyak kebaikan yang mereka lakukan, tapi kalau mereka mensyirikkan Allah, maka itu akan menghapuskan semua kebaikan tersebut dan tidak akan dapat memasukkan mereka ke dalam syurga disebabkan oleh amalan mereka itu telah pun terhapus disebabkan syirik yang mereka lakukan. Cuma kalau orang yang syirik itu dia bertaubat, tinggalkan syiriknya itu, maka ini juga akan mendapat pengampunan daripada Allah. Okay, baik. Dalam sebuah lagi hadis, dalam Sahih Muslim, nombor 2755, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Lau ya'lamul mu'min, kalaulah seorang yang beriman itu tahu, ma indallahi minal uqubah, apa yang ada di sisi Allah dari segi azab siksaan itu, ma tami'a bi jannatihi ahadun." Tentu tidak akan ada orang yang berharap untuk dapat masuk ke dalam syurga. Tapi dapat selamat daripada neraka pun dah cukup bagi mereka. Kalau mereka tahu betapa dahsyatnya azab yang Allah sediakan pada hari akhirat. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah. Dan kalaulah orang yang kafir itu, yang ingkar itu mengetahui betapa besarnya rahmat yang ada di sisi Allah, ma qanita min jannatihi ahadun. Tidak akan ada seorang pun di kalangan golongan yang ingkar itu putus asa daripada mengharapkan rahmat daripada Allah.
iaitu dapat daripada berharap untuk dapat masuk ke dalam syurga. Hadis ni Nabi sebutkan berkenaan dengan siksaan dan juga tentang rahmat Allah. Walaupun kita sebutkan rahmat Allah itu luas, besar, mengatasi kemurkaan Allah. Tapi dalam masa yang sama, kita juga mestilah ingat tentang betapa dahsyatnya azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang ingkar. Jadi, kalau kita perhatikan, begitu juga ayat Quran, sifatnya Allah bila mana dia menceritakan tentang syurga, dia akan ceritakan tentang neraka. Dia ceritakan tentang orang-orang yang beriman, dia ceritakan tentang orang-orang yang kafir, yang ingkar. Supaya sentiasa wujud dalam diri manusia itu perasaan takut dan juga harap. Takut kepada azab Allah dan juga mengharapkan rahmat daripada Allah. Kalau takut saja tanpa harap, maka itu akan bawa kepada putus asa. Kalau harap saja tanpa ada perasaan takut, maka itu akan bawa pula kepada kecuaian dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi orang-orang yang beriman mestilah ada kedua-dua perkara ini, takut dan juga harap. Takut kepada azab Allah yang dahsyat itu dan juga mengharapkan rahmat, ganjaran, keredaan daripada Allah. Baik, kembali kepada surah Ad-Dukhan. Ya Allah sebutkan di sini, inna kashiful azabi qalilan innakum aidun. Sesungguhnya kalaulah kami menghapuskan azab tersebut sedikit, sesungguhnya kamu tentu akan kembali menjadi orang-orang yang kufur, yang ingkar. Allah tahu yang mereka ni kalau azab hilang pun mereka pasti akan kembali menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi Allah dengan rahmatnya dia hilangkan azab tersebut dan memberikan peluang kepada mereka untuk mereka beriman, untuk mereka bertaubat. Kerana kita sebutkan tadi, rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah. Tapi bila mana manusia mensia-siakan peluang yang Allah berikan tersebut, maka bila sampai suatu masa, Allah bila-bila pun dia boleh untuk mendatangkan kembali azab kepada mereka di dunia ni ataupun pada hari akhirat. Dalam ayat 16 disebutkan tentang walaupun Allah hilangkan azab dalam bentuk asap dan kemarau itu, tapi kemudian disebabkan sikap mereka yang berterusan ingkar kepada Allah, Allah timpakan pula azab yang lain ke atas mereka. Yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Yauma pada hari nabtishu kami menimpakan al-batsyata akan hentaman ataupun akan serangan al-kubra yang besar. Inna sesungguhnya kami muntaqimun adalah yang akan menimpakan balasan, akan membalas. Yauma nabtishul batsyatal kubra, pada hari di mana Allah akan menimpakan hentaman, serangan yang besar ke atas mereka. Inna muntaqimun sesungguhnya kami adalah sekalian yang akan memberikan balasan di atas keingkaran mereka itu. Ayat ni pula merujuk kepada keadaan di mana selepas mereka selamat daripada dukhan, daripada kemarau tersebut, kembali ingkar, sampai suatu masa terjadinya peperangan Badar. Jadi ayat ke-16 ni disebutkan oleh sebahagian mufassirin merujuk kepada kekalahan yang besar yang Allah timpakan kepada golongan yang kafir musyrik ini dalam peperangan Badar, di mana para pemimpin mereka ramai yang mati dibunuh dalam peperangan Badar tersebut. Jadi Allah berikan tempoh masa kepada mereka bertahun-tahun untuk mereka menerima dakwah Nabi SAW. Ada sebahagian yang beriman, tetapi yang tetap juga ingkar, mereka mati dalam peperangan Badar itu. Walaupun rahmat Allah itu luas, tetapi Allah memberikan peluang, dia ada tempoh dan masanya.
Selagi mana masih ada tempoh dan masa itu, maka selagi itulah seorang dapat untuk bertaubat dan kembali menjadi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, bila tempoh masa tersebut habis, maka itulah merupakan uh, satu perkara yang tidak akan Allah berikan kembali kepada mereka. Iaitu tempoh untuk mereka bertaubat itu, kalau telah habis, maka itulah sahaja. Tidak ada peluang yang kedua. Bila mana telah sampai, ada beberapa perkara yang menjadi penghalang kepada Allah menerima taubat. Itu bila sampai tempoh masanya itu, yang pertama ialah bila berlakunya kematian. Bila nyawa sampai kepada uh, teng- tenggorokan itu, maka itulah waktu di mana tidak akan diterima taubat daripada seorang hamba itu. Dan kemudian yang kedua, bila terbitnya matahari daripada sebelah barat, juga waktu tersebut tidak akan diterima taubat daripada hamba-hambanya. Walaupun Allah itu maha penerima taubat, tetapi dia memberikan peluang kepada mereka itu ada tempohnya. Tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Sampai kepada kematian, ini tempoh yang pertama. Tapi yang kedua, bila terbitnya matahari daripada barat. Jadi sebab itu Allah memperingatkan tentang taubat ini perlu untuk disegerakan sebelum Allah mengambil peluang tersebut. Dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa, surah 4, ayat yang ke-17. Surah An-Nisa, surah 4, ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya penerimaan taubat oleh Allah itu lillazina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Ialah orang-orang yang mereka melakukan kesalahan disebabkan kejahilan mereka, kemudian mereka bertaubat dengan tempoh yang dekat. Mereka segera untuk bertaubat kepada Allah. Mereka tidak menangguh-nangguhkan sehingga habis tempoh masa tersebut, iaitu dengan berlakunya kematian ataupun dengan terbitnya matahari daripada sebelah barat. Itu hampirnya hari kiamat. Faulaika yatubullahi alaihim, maka mereka itu Allah menerima taubat mereka selagi mana dilakukan dengan penuh ikhlas dan juga masih dalam tempoh yang Allah berikan itu. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at, dan tidaklah diterima taubat itu bagi orang-orang yang mereka melakukan keburukan-keburukan hatta idza hadara ahadahumul maut, sehinggalah apabila
kematian datang kepada salah seorang daripada mereka. Qala inni tubtul an. Dan dia mengatakan ketika itu, sesungguhnya sekarang ini aku bertaubat. Jadi bertaubat tetapi telah pun habis tempohnya. Iaitu ketika hampir kepada kematian, ketika nyawa sampai ke tenggorokan, itu waktu yang telah pun terlewat. Walallazina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak juga taubat itu bagi orang-orang yang mereka mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itu kami sediakan bagi mereka siksaan yang pedih. Allah menyebutkan di sini tentang walaupun Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat, Dia memberikan peluang yang banyak kepada hamba-hambanya yang ingkar untuk kembali kepadanya, tetapi ada tempoh masa yang diberikan. Kalau lepas tempoh tersebut, maka Allah tidak akan terima lagi taubat daripada mereka. Seperti yang berlaku dalam kisah Fir'aun. Fir'aun di akhir hayat dia pun, dia mengucapkan kalimah syahadah. Dia mengaku beriman kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Tetapi Allah tidak menerima taubatnya ketika itu kerana dia telah pun habis tempoh masanya. Dalam ayat yang lain, dalam surah 10, surah Yunus, ayat yang ke-90. Surah 10 ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Wajawazna bibani Israel al-bahr, dan kami seberangkan, kami selamatkan kaum Bani Israel menyeberangi lautan itu. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa, dan mereka dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan penuh kebencian dan permusuhan. Hatta iza adrakahul gharaq, sehinggalah apabila Fir'aun itu hampir tenggelam dalam Laut Merah itu. Qala amantu, kata Fir'aun, aku beriman. Annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak diabdikan diri, melainkan hanyalah Tuhan yang diimani oleh kaum Bani Israel. Jadi ucapan ini samalah dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Ini kata-kata Fir'aun di akhir hayat dia, ketika hampir tenggelam. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang muslim, yang tunduk patuh, yang berserah diri kepada Allah. Ini taubat Fir'aun di akhir hayatnya. Ucapan kalimah la ilaha illallah, dan dia mengakui dirinya sebagai muslim di akhir hayatnya. Tetapi adakah Allah terima taubatnya ini?
Tidak sama sekali. Dalam ayat seterusnya, al-ana wa qad asaita qablu. Apakah sekarang ini baru engkau hendak beriman, baru engkau hendak bertaubat, sedangkan benar-benar engkau telah derhaka sebelum ini. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk di kalangan orang-orang yang sentiasa melakukan kerosakan. Ketika diberikan peluang, ketika Nabi Musa menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, dia tidak menggunakan peluang tersebut untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat, untuk beriman. Tapi sebaliknya, ketika peluang telah pun habis, sampai kepada uh, masa kematiannya itu baru nak bertaubat, maka ini taubat yang telah pun terlewat dan tidak akan diterima di sisi Allah. Falyawma nunajjika bibadanika. Maka pada hari ini kami selamatkan tubuh badanmu itu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya engkau menjadi contoh pengajaran bagi orang-orang yang datang selepas daripada zaman kau. Jadi Allah pelihara jasad Fir'aun itu tidak hancur. Bahkan sampai hari ini ada jasad Fir'aun yang dikaji dalam tubuh badannya itu ada kesan-kesan garam daripada air laut. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia benar-benar lalai terhadap ayat-ayat daripada kami. Baik. Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan tadi, Allah nyatakan Allah hilangkan azab dukhan, kemarau yang menimpa mereka, tapi Allah nyatakan mereka kamu pasti akan kembali menjadi orang-orang yang kafir, yang ingkar. Dan kemudian Allah timpakan azab yang kedua ke atas mereka dalam bentuk kematian dalam peperangan Badar, dalam keadaan tidak sempat untuk bertaubat, tidak beriman kepada Allah. Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Pada hari kami timpakan kepada mereka hentaman serangan yang besar, itu peperangan Badar. Inna muntaqimun. Sesungguhnya kamilah yang akan membalas balasan yang buruk ke atas keingkaran mereka itu. Dalam ayat seterusnya 17, walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Walaqad, dan benar-benar pasti, fatanna, telah menimpakan fitnah, ujian oleh kami, qabla, sebelum, hum, daripada mereka, qauma, akan kaum Fir'auna, bagi Fir'aun, wa, dan ja'a, telah datang oleh ia, hum, akan mereka, rasulun, oleh seorang rasul, karimun, yang mulia. Walaqad fatanna qablahum qauma Fir'aun, dan benar-benar pasti kami telah menguji, menimpakan ujian, fitnah terhadap golongan yang sebelum mereka, iaitu kaum Fir'aun. Dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia, iaitu Nabi Musa AS. Jadi Allah menyebutkan ini perkara yang sama yang berlaku kepada golongan yang terdahulu, contohnya seperti golongan kaum Fir'aun, yang juga sikap mereka sama seperti sikap kaum musyrikin. Semalam kita lihat ayat yang berkaitan dengan golongan ataupun kaum Fir'aun ini. Allah timpakan kepada mereka kemarau juga, seperti mana yang menimpa kaum Quraisy. Dan mereka, asalnya mereka masih lagi berkeras untuk menolak segala ajakan untuk beriman daripada Nabi Musa AS. Tapi kemudian Allah timpakan lagi azab yang buruk. Allah hilangkan kemarau itu, Allah datangkan pula azab-azab yang lain dalam bentuk serangan belalang, kemudian taufan, kutu, katak, darah. Dan setiap kali mereka ditimpa dengan musibah-musibah tersebut, mereka bertemu dengan Nabi Musa, minta Nabi Musa doakan supaya Allah hilangkan perkara tersebut. Tetapi selepas hilang segala musibah tersebut, mereka masih tetap berkeras untuk tidak membebaskan kaum Bani Israel, untuk tidak beriman kepada Allah, dan akhirnya
Allah timpakan azab yang membinasakan mereka semua tenggelam di dalam lautan. Allah timpakan azab yang membinasakan sebahagian pemimpin Quraisy dalam peperangan Badar dalam keadaan mereka mati dibunuh dalam peperangan Badar tersebut. Jadi Allah memberikan tempoh masa kepada hamba-hambanya untuk mereka bertaubat, dan bila mana mereka mensia-siakan peluang tersebut sampai tempoh yang Allah tentukan, maka Allah akan tarik kembali peluang itu, maka Allah akan timpakan azab yang membinasakan mereka dalam keadaan mereka golongan yang kafir dan engkar kepada Allah. Iaitu Nabi SAW dalam satu riwayat baginda menyatakan bahawa baginda memohon pengampunan daripada Allah dan istighfar dan juga bertaubat sebanyak 100 kali sehari. Dan riwayat yang lain disebutkan 70 kali sehari. Itu Nabi SAW yang sentiasa memohon keampunan kepada Allah walaupun dosa-dosa baginda telah pun Allah ampunkan. Baginda terpelihara daripada sebarang dosa dan kesalahan. Begitu jugalah orang yang beriman, antara sunnah yang besar yang perlu untuk kita ikuti ialah kita sentiasa memohon keampunan daripada Allah, sentiasa bertaubat kepada Allah, kerana pintu taubat itu sentiasa terbuka bila-bila masa, cuma tidak ada siapa yang mengetahui bilakah pintu tersebut akan tertutup. Selagi mana seorang itu masih lagi ada nyawa, ada peluang untuk dia bertaubat kepada Allah. Dan bila sampai kepada ada dua keadaan, sama ada nyawa sampai ke tenggorokan, yang kedua terbitnya matahari daripada barat, maka itulah waktu ditutup pintu taubat tersebut. Jadi hari ini kita lihat 3 ayat, ayat 15, 16 dan juga 17. InsyaAllah kita akan sambung esok, insyaAllah. Ayat yang ke-18 dan seterusnya berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. Mudah-mudahan dapat kita ambil sedikit sebanyak manfaat daripada ayat-ayat ini dan juga daripada hadis-hadis tadi tentang Allah itu maha luas rahmatnya, maha pemurah, maha penyayang. Tapi dalam masa yang sama, dia juga memberikan peringatan tentang azabnya yang dia boleh hilangkan dan juga dia boleh untuk mendatangkannya kembali kepada manusia. Dan dia mengingatkan kepada manusia tentang pentingnya untuk menggunakan peluang yang ada untuk sentiasa memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang sentiasa memohon pengampunan dan bertaubat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan masa kepada kita semua untuk sentiasa perbaiki diri kita, dan mudah-mudahan kita akan sentiasa menjadi hamba-hamba yang sentiasa ingat untuk memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzama min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi ustazah al-hayati anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfina wa ahlina anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum.